Memang dia kesan cakar tu. Oh. Memang dia kesan cakar tu. Dia bukan cakar yang kata cakar yang macam ni je kan. Dia scratches tu dalam macam cengkam tu. Lepas tu sambil buat kerja pandang lagi. Macam tu. Kita pandang macam tu lah. Bila pandang buat pandang lagi. Tiba-tiba nampak satu mata oranye. Sepasang mata warna oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Bertemu lagi korang dalam channel Seram, Podcast nombor 1 seram di Malaysia. Betul. Baik Bis, hari ni kita ada tetamu yang baru. Betul. Dan tetamu kali ni kita tengok dia tak tunjukkanlah diri dalam kamera. Betul. Membelakangi kamera sebab dia kalau tak tunjuk kamera ni ada beberapa faktor lah. Antaranya misteri yang masih belum dapat diselesaikan. Menjaga identiti. Dan kita tak nak orang mencari siapakah orang di sebalik kamera. Sebab kadang-kadang kalau kita cari, orang ramai yang tanya macam mana nak berjumpa dengan saudara yang dalam kamera, sebab nak minta dia tolong tengokkan. Betul. Jadi kita punya identiti tetamu kita adalah rahsia. Jadi janganlah minta sebab kami takkan bagi, sebab kita sangat menjaga privacy tetamu kita. Dan sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana ada social media Facebook, TikTok dan juga Instagram, boleh follow kami rapat-rapat. Dan kepada korang yang mana rasa nak datang ke studio bercerita dengan kami, boleh tekan link WhatsApp yang kami sediakan dan bagi tahu korang di cerita seram nak kongsi dengan santai chill. Okey, baik. So macam biasa guys, sebelum kita mulakan podcast, kita mengucapkan 9 kali supaya tidak berada dalam kesyirikan dan kesesatan. InsyaAllah. Okey, baik. So hari ni adalah tetamu daripada Melaka. Alhamdulillah ada wakil. Ada wakil. Sebelum ni ramai selatan kita ada Johor, Selangor, KL. Dan kali ni ada juga orang Melaka yang ada cerita. Betul. Jadi sebelum kita dengarkan cerita seram, kita berkenalan lah dengan tetamu kita hari ni. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, boleh kenalkan diri? Saya Kak Ina daripada Melaka. Dan dah berkahwin lah. Alhamdulillah. Okay, so Kak Ina, Kak Ina Melaka kat area mana ni? Area Melaka Tengah. Melaka Tengah. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah ada. Sebab selalunya santai chill ni tak popular dalam Melaka. Melainkan Ada kita je. keluar Melaka ke KL, Selangor, Johor, barulah ada yang santai chill. Betul. Kat Melaka ni sunyi je kan. Jadi harap adalah lepas ni pencerita daripada Melaka lagi. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga pada Kak kerana sudi datang ke studio kami dan nak berkongsi cerita. Sama. Okey, baik. So Kak, hari ni cerita Kak ni sebenarnya tentang apa yang nak dikongsikan? Dia sebenarnya cerita ni banyak. Pasal berdasarkan pada pengalaman je lah. Pengalaman yang kita kongsi daripada kecil, masa kita orang budak-budak lagi, macam daripada akak budak-budak lagi, sampai akak remaja. Lepas tu dah sebelum masa bertunang dan berkahwin, mengandung, dan lepas tu melahirkan dan sampai sekarang. Okey, sampai sekarang. Sampai sekarang. Okey. Bermaksud Tak pernah habis ni. tak pernah habis lagi. Dia bukan sakit lah, tapi benda tu berpunca daripada sakit, disihir. Punca daripada disihir. Lepas tu dah berubat. Lepas tu dalam masa macam orang cakap, bila orang yang sakit kan, bila sakit disihir, dia ada tempat yang macam satu wadah dekat dalam dia punya badan, macam berlekuk, macam orang panggil apa, berlubang. Okey, Macam, lubang. hasil daripada di rasuk ke apa semua lah kan. Jadi benda tu mudah untuk
kita macam kebiasaannya lah, kebiasaannya daripada penceritaan orang ramai, daripada pengalaman, daripada yang saya baca, orang yang pernah disihir kemungkinan lah diorang mampu untuk melihat, tapi sama ada melihat tu dari segi yang macam mana itu wallahu a'lam bisawab. Kita tak tahu nak cakap macam mana kan, tapi macam akak mampu melihat kalau benda tu betul-betul dia nak tunjukkan diri. Kalau nak pergi mana tu? Tu dia keluar. Memang tak adalah. Memang takkan mana lah kau dapatnya kan. Macam tu je lah. So cerita akak ni mesti banyak ni sebab dari kecil sampai sekarang. Dia bercampur lah, memandangkan tempat yang kita orang duduk, kawasan dia, vibe dia orang semua, tempat semua kan. Jadi benda tu mempengaruhi jugalah. Baik. Akak kata tadi berpunca dari sakit. Sakit yang sakit disihir. Okay. So punca tu waktu bila? Memang dari kecil ke ataupun tak ada. Dah remaja. Dah remaja. Okey. So sebelum kita start yang tu Kak, kita nak dengar pengalaman akak dari kecil dulu. Cerita akak yang ada berkenaan dengan misteri ni. Okey, kita nak dengarkan cerita yang pertama. Okey, kisah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama kisah akak masa berlaku di tempat kita orang duduk lah. Salah satu quarters di kawasan Melaka jugalah. Okey. Quarters tu dia bukan di quarters lama lah, kira quarters lama. Okey, kami duduk kawasan tu, memang saya tahulah kawasan tu memang kawasan yang masa tu kita orang kecil-kecil, kita dengar lah dia orang bercerita kan. Tapi masa kita ni masuk telinga kanan, keluar tengah kiri, masuk tengah kiri, keluar tengah kanan. Pada kita orang benda tu macam mak-mak yang duduk berkumpul-kumpul petang-petang bercerita, Jumaat petang tadi aku nampak itu, nampak ini kan. Kita orang ni lagi-lagi dengar, dia orang bercerita. Okey, macam tu je lah. Tapi bila kita orang ada juga rasa lah kan, pengalaman dia tu macam contoh, akak ni jenis macam kalau buat kerja sekolah suka buat kat ruang tamu tau. Buat kat ruang tamu, tak suka duduk dekat atas meja, semua tak minat. Miarap tak miarap pun tak adalah. Kita memang duduk macam tu je kan. Sambil ditemani dengan arwah abah lah. Arwah tu dia memang suka tengok cerita MGR masa tu. Tamil kan, dia suka buka cerita masa tu pakai tip lagi. Tip besar tu. Tip tu dia selalu sewa. Dia ambil buka, jadi teman akak. Orang-orang dulu cara dia berkasih sayang tu lain kan. Dia tak tunjuk okey hari ni abah teman, tak ada. Dia macam tu lah, dia duduk sebelah kita, dia tidur pun tetap kat sebelah kita kan. Jadi kita buatlah kerja sekolah macam biasa kan. Tapi bila kita buat kerja sekolah tu, saya rasa akak rasalah arwah tu dengar sebenarnya, tapi dia buat macam bertanya, dengar tak? Cakap dia kan, kalau kita dengar sesuatu benda masa buat kerja sekolah, kadang-kadang sampai pukul 12, pukul 1, kalau tanya dia, dengar tak? Dia kata mana ada, tak nampak tu orang tu tengah bersilat berlari apa ni, kau nampak dia naik train turun train. Dia cakap macam tu lah. Tapi kita tahu, kita yakin benda tu memang berbunyi. Dalam kawasan rumah akak ni, ialah rumah quarters kan, rumah bertingkat-tingkat. Jadi kita ni duduk yang paling bawah lah. Duduk situ, tempat tu dia macam kawasan tu kawasan macam orang kata dulu pernah lah, tempat tu tempat askar Jepun yang pernah menikmati tempat tu, tempat askar Jepun, kawasan area-area situ lah. Okey. Lepas tu kirakan tempat tu memang tak bagus lah, area vibe dia memang negatif lah. Masa kalau akak tengah buat kerja sekolah tu, kadang-kadang dengar macam pintu kena ketuk, pintu depan orang tamu, kita punya orang tamu ni ketuk. Memang masa tu kita memang tak ada pintu gate semula kan, memang tak ada pintu biasa je, memang kena ketuk. Goyang pun kita tahu kan, bila kita cakap goyang besar bergegar-gegar macam tu kan, dia cakap, lepas tu pandang dia, dengar tak? Dia cakap macam tu kan dia kan. Dia cakap angin, dia kata macam tu. Kita orang kata mustahil angin macam tu punya kuat, dia gegar macam tu, mustahil lah kuat, sekuat-kuat gitu kan. Dia kata angin, cepat-cepat buat, cepat, kadang tinggal kat sini kan, cakap macam tu kan. Jadi kita ni buat dalam hati ni, kata angin lu sangat, cakap macam tu kan. Tak ada mana benda tu angin. Jadi kita boleh tahu lah, masa tu pun umur dah dalam 11 tahun, ada 10 tahun macam tu, kita dah boleh tahu lah benda tu kan. Jadi kita dengar bunyi ketuk, yang tendang tu dia cakap lah. Ada tak? Ada, dia tendang je sekali jalan macam tu, tendang. Kuat sangat, dia punya tu kuat, tendangan dia tu. Lepas tu kita dengar orang mendengus. Okey, dekat luar lah bunyi, kat luar. Dalam rumah ada, dekat luar rumah pun ada. Mendengus tu macam seakan-akan macam Bigfoot. Ya. Macam makhluk besar punya nafas. Kita boleh tahu beza nafas orang dengan nafas benda tu. Walaupun kita tak pernah berjumpa depan mata kan.
Tapi dengar banyaklah daripada kawasan situ, memang selalu cakap lah, memang pernah berjumpa dengan benda tu, tapi benda tu dia akan diri tegak, legap macam tu, berdiri tegak, pandang aja. Dia jenis macam tu tau. Jadi kita ni dengar bunyi dengusan tu, dia pandang lagi dia. Tak ada, buat kerja cepat. Dia kata, tak ada kan aku tinggalkan. Jadi kita ni pun dalam hati geramnya, kenapalah tak nak cakap ada. Kita bila cakap ada tu, kita rasa wah bestnya macam tu tau, rasanya tau, seronok tau bila ada orang dengar sama tau. Tapi dia seboleh-boleh. Dia tak tahu ni kita ni memang excited gila dengar benda Allah ni, cepat lah bagi tahu ada kan. Kita tak ada. Habis tu dalam masa yang sama dengar bunyi pintu kita malam-malam tu kena cakar. Dia cakar. Memang dengar bunyi cakaran tu. Mustahil kucing sekuat itu. Tak mungkin. Mustahil. Kalau kucing kita kenal. Ya. Orang kata bila kita cakap dengan orang kan, kalau jenis yang makcik-makcik ni, kau cakap kan, bila dia bercakap kita ni kan, budak-budak kadang-kadang menyampuk juga. Kau dengar tak bunyi bercakap? Cik, semalam kita orang dengar tak cik? Bunyi macamnya kucing. Kat mana dia cakap? Kita cakap macam ni kan. Nah, kalau benda tu tak ada bukti, kita boleh yakin lagi betul mungkin kucing. Kita iakanlah apa orang cakap kucing kan. Tapi macam malam ni kita dengar kan bunyi cakau. Besok pagi kita pergi buka pintu tengok, memang dia kesan cakar tu. Oh. Memang dia kesan cakar tu. Dia bukan cakar yang macam ni je kan. Dia scratches dia dalam macam cengkam tu. Dia cengkam macam tu. Kita nampak benda tu macam bergigi-gigi kan tarik tu ni. Jadi kita pun yalah betul lah tu. Dia belah-belah bawah ke? Dia pada tempat yang dia ada petak tu kan. Dia ada petak atas, petak bawah. Cakap pada situ. Takkan kucing sekuat itu yelah, dia kan. Mustahil lah kan. Lepas tu tak apalah. Kalau cakap nak, lepas tu dengar lagi. Lepas tu tengok pusing sebelah, tengok dia dah terlelap. Kawan dah terlelap wah. Lepas tu dengar sabar jap. Bangun. Pusing merangkak, gostan pergi kat bawah pintu. Pergi depan pintu, belakang pintu tu. Tinjau bawah. Dulu punya ni quarters, pintu dia gengkang. Kan? Tinjau. Ni punya nak tahu sangat ni. Kucing sangat ni cakap dengan dia kan. Gengkang tengok, tinjau. Tu je. Kuku panjang. Kuku kaki yang panjang bercengkam. Jadi panjang bercengkam. Berbulu. Wanita legap kat depan pintu macam tu. Besar lah kecil? Ya besar. Macam Bigfoot tu. Kaki dia lembaga. Penuh dekat depan pintu tu. Lepas tu dengar macam tu kan, tu gostan. Ambil ni tutup. Kejap siap lagi ni. Bam, tidur. Tidur gitu je. Memang selalu kalau kena benda macam tu, kerja rumah memang tak pukul 6 tu tam tu buat terjaga pukul 6 kan. Kadang-kadang arwah ni dia suka kalau macam kita terlelap, dia kejut kita, so kita masuk dalam. Kadang-kadang tak kuasa, dia kata dah kejut banyak kali pun tak bangun-bangun, dia cakap. So dia biarkan. Itulah bila dia biarkan, itu yang tak sedap tu. Kadang-kadang kita tidur dan kadang posisi macam cakap tadi kan, kadang buat kerja sekolah menyarap kan. Tak best lah benda tu. Nanti kita kena impak. Menyarap ke, menelentang ke. Orang kata, orang tua dulu cakap, petua jangan tidur kat tulang ni, atap rumah, macam mana, tak tahulah kisahnya kan. Memang kena impap yang dia siap ketawa lagi. Iya. Okey. Lepas tu kita nak cakap, kita nak macam nak orang kata, bila kita kena impap, kita tak mampu nak baca apa-apa pun surah. Betul lah yang saya, bila kita dengar orang cakap dalam cerita ni semua ni kan, betul lah tu, memang tak boleh mampu surah. Sampai kita menjerit tu, kita sampai terjerit sekali surah yang kita nak baca tu. Macam tu. Itu salah satu dia lah dia punya tu. Lepas tu dekat tepi yang kita orang punya ruang tamu tu, ada satu store kecil. Bilik kecil untuk store. Tapi bilik tu tak adalah besar pun. Macam bilik air kot. Bilik air ni pun besar rasanya. Okey. Besar. Okey. Dia punya dalam store tu memang kita susun barang, susun barang-barang yang tak pakai. So susun. Jadi ruang untuk kucing ke orang nak sorok dalam tu memang tak ada. Memang susah lah kan. Kita masuk barang pun kita tahu atas, taruh atas macam tu kan. Jadi masa buat kerja sekolah, bukan masa yang tu lah bila lah kalau kita buat kerja sekolah tengah malam. Pasal saya ni yang jenis suka buat, akak ni suruh jenis buat kerja rumah dekat depan. Yang lain-lain suka duduk dalam bilik. Akak tak minat, kisah gimas rasanya. Kita nak suasana pandang TV, buat kerja macam tu kan. Kita nak macam tu. So bila kita buat dalam keadaan macam tu, pintu store ni memang dia bertutup. Dia tak buka kan. Okey. Pintu lama kan dia tak ada tombol, dia jenis macam ni kan. Terbuka macam tu.
Kalau tak ada tengah orang yang buka tarik, kalau tombol kita boleh percaya mungkin kemungkinan dia macam tu ke apa kan. Tak tutup macam kita tutup pintu tak terlampau rapat. Kalau bila angin tiup kan dia bergerak kan. Lagipun masa tu rumah akak tak ada kipas atas. Okey. Dia kipas bawah. So Okey. kalau kipas atas, kita kemungkinan besar kalau jenis yang tombol bulat, kita mungkin fikir mungkin angin dah tolak benda tu mungkin bergerak kan. Itu kita boleh fikir caranya lagi. Masalahnya sekarang masa tu pintu kita tombolnya macam ni. Jadi macam lepas tu bila kita buka, bila dia tutup rapat betul lah. Dia berkuat ni, benda tu bergerak ke bawah. Okey, berat tu. Bergerak. Lepas tu bila kita pandang kan, dia bergerak kuat macam tu. Tapi tak buka sikit je lah, terbuka sikit je. Jadi dalam tu kan gelap, tak nampak apa lah. Pandang lah macam kita buat kerja, lepas tu pandang. Store ni macam ni lah kat sini kan. Pandang lah, atas, bawah. Lepas tu sambil buat kerja pandang lagi. Macam tu. Kita pandang macam tu lah. Bila pandang buat pandang lagi. Tiba-tiba nampak satu mata oren. Sepasang mata warna oren. Dia paras kalau akak punya umur dalam 11 tahun masa tu rasanya dalam paras-paras bahu akak kot. Kalau kucing ada paras bahu tak? Macam kalau ikut pada apa yang akak cerita tadi, situasinya kalau ruangan tu kan sempit, untuk kucing atau orang berdiri kat situ memang susah. Jadi kalau paras untuk budak umur 11 tahun, kalau pada bahu lebih kurang macam tu, rasanya kucing ke? Tidak lah. Akak tak adalah nak pergi buka, tak adalah masa tak seberani lah masa tu kan. Kita tengok orang, kita pandang lah. Jadi kita ni pun tak berapa nak sangat. Pergi bangun ngesot macam tadi buat lah, ngesot lari pergi belakang masuk bilik. Terus tidur barik masuk dalam tu, terus tu. Macam biasa. Kalau kebanyakannya kerja rumah tak start macam tu lah. Habis tu kalau cikgu tanya tu apa nak cakap? Cakap. Akak dia ni cakap saya jumpa hantu. Cikgu kata ya tidak, kau jumpa hantu. Dia cakap betul kan. Tu pulang cikgu nak cari tidak, cakap dengan cikgu tu. Aduh. Bila kita cakap betul, dia kata ya tidak engkau kan. Budak-budak bercakap kan. Dia kata ya cikgu, mata je goreng. Cakap yang tu dengan dia kan. Ya engkau alasan tak nak buat kerja sekolah, dia cakap. Kita cakap betul pun dia kata salah kan. Itulah salah satu daripadanya lah benda yang kalau masa remaja lah. Lepas tu kisah, ada lagi lah kisah tu dah kira dah meningkat sikit, dah dalam umur 12 tahun macam tu. Sebelum kita orang dipindahkan balik semula keluar daripada kawasan situ pergi tempat lain, masih dekat kawasan Melaka tapi masih dalam daerah lain lah. Tapi sebelum berpindah tu ada satu kes lagi lah. Masa tu bulan puasa. Siapa kata dalam bulan puasa tak ada hantu? Okey. Ada. Benda ni sebenarnya kan jin kan. So kita tak, mustahil lah benda ni tak ada. Like, dia mengacau orang yang paling kalau pada kita orang, kita orang punya atuk yang ngaji lah. Tapi dia salah satu juga anggota lah. Jadi dia macam dia lepas tarawih dia mengaji. Biasa dia mengaji tu dalam pukul 12 lebih, dia nak tutup. Semua nak balik lah. Surau tu dalam kawasan tu jugalah ya. Okay. Jadi dalam dia nak tutup tu dia dengar bunyi macam ada hentakan daripada bawah. Surau tu dia macam surau kampung. Okey, bawah tu ada ruang kosong. Mesti ada ruang kosong kan. Tanah kan. So dia dengar bunyi hentakan melompat. Oh ni kat kampung lah. Bukan, dekat dalam kawasan ni juga. Oh tapi surau kayu. Okay. Surau kayu atas bawah batu. Okay. Kira kan. Masa tu tahun berapa? Tahun 19 berapa kan. Lepas tu akak kata dia masa tu lah dia cakap lah. Dia dengar bunyi hentakan, heboh masa tu satu tu. Dia demam. Orang tu demam. Jadi dia dengar bunyi hentakan. Jadi dia fikirkan budak-budak nak mengajaukan dia ni. Pasal dia ni garang. Jadi orang fikirkan orang nak buat ni kan. Dia kalau mengajar ngaji tu suara dia je kan. Budak-budak ni mungkin nak mendajalkan apa kan. Dia kata kacau dia cakap. Buat nanti kau jumpa ni garang. Dia kau pukul satu dia kata kan. Tak ada bunyi. Kalau tak ada selalunya dia dengar bunyi budak-budak ni berlari balik-balik ni kan. Tapi tak dia dengar. Habis tu dia tak puas hati ni. Lagi dilarang lagi dia hentak. Lagi dilarang lagi dia hentak. Iya, benda tu berlompat-lompat. Habis tu dia tinjau. Nak cakap ni, dia turun daripada tu, buka pintu surau tu, dia turun. Tinjau pada bawah macam tu kan. Dia tinjau bawah. Bayang putih tu yang melompat tu. Dekat bawah surau tu kan? Bawah surau. Yang benda putih pocong lah. Yang tak pada bawah surau tu. Yang kat kayu tu, tu lah benda tu lah. Kepala dia belaga. Ketung.
Dia bukan Sakit pula. kepala tau. Badan ni. Oh. Dia kan tinggi, besar. Dia melengkung tu. Dia entah Oh, macam dia tu. dia rukuk. Dia tunduk sikit. Dalam posisi dia rukuk lah. Mai. Dan tak. Jadi dia tak takut sebenarnya masa tu. Dia marah, dia segah. Benda tu dengar daripada dia orang cerita lah. Dia segah. Jadi benda tu keluar. Dia kejar benda tu. Dia kejar. Dia kejar. Orang dulu. Dia kejar sampai kat jalan yang lorong tempat rumah yang akak punya rumah ni. Sampai kat lorong rumah akak tu, belakang rumah akak hilang. Dah lah heboh besok tu. Cakap, kau jangan main kat belakang rumah kau Malam aku jumpa masa dengar ngaji kan. Kau jangan main belakang rumah kau. Dia cakap, rumah kau tu, belakang rumah kau tu ada benda tu lah. Dia kata, baru jumpa semalam. Dia entak-entak mesti kawan kau kan, dia cakap. Okey. Buat lagi dajal dengan kita orang. Dia kata, kita orang perempuan mana ada buat dajal. Mungkin Yalah. abang-abang kan masa tu kan, akak ada abang seorang kat atas. Macam tu lah mungkin dia kan. Itulah kisah yang banyak jadi macam tu lah. Lepas tu penampakan askar Jepun. Tu biasalah, normal lah. Kalau mana-mana tempat pun ada. Kita orang tengah pergi balik pada surau, jalan-jalan ni, nampak ni askar berkawat ni. Dekat belakang surau tau dia berkawat. Oh. Belakang surau. Ya. Betul. Yang nampak akak Nampak kita ramai-ramai lah. Ramai-ramai nampak? Ramai-ramai. Bukan akak seorang je. Ramai-ramai ni satu keluarga. Tak adalah, bukan. Kawan-kawan? Kita kawan mengaji lah. Kita kan mengaji kan. Lepas tu kan kadang-kadang macam kita orang ni dalam kuartus ni, dia orang ni macam contoh kalau malam ni nak apa ni, orang panggil apa, kalau tarawih ni kan, untuk nak sediakan makan-makan kat rumah ni, besok pagi rumah ni, besok pagi rumah ni, besok pagi rumah ni dengan rumah ni, more ya. Jadi bila kita nak sampai giliran kita yang kena buat, jadi kita kena sediakan, kena basuh, kena kemas, kena sapu, bersihkan semua tu semua. Jadi bila dah buat semua, dah bersihkan, jadi baliklah. Jadi kita orang ni kan budak-budak lagi, lebih pada main lah kan. Mesti 1 lebih 2 lebih sesiapnya, confirm. Itu yang balik berjumpa tu. Padahal lampu surau tu memang disuruh jangan tutup. Jadi kalau untuk dia wujud dalam keadaan terang, payahlah kan. Tapi itulah dia selama dia ada di berkawat belakang tu. Itu yang kita kata, oh ini suara yang hype belakang ni kot ni orang. Maksudnya sambil tauhid tu dengar. Diorang kau. Tapi ada yang mana yang duduk solat selalu situ dengar lah benda tu. Jadi kita orang ni macam cakap lah kan. Kita ni dengar daripada orang-orang cakap kan. Tapi pengalaman yang kita orang jumpa itulah. Kat situ. Alright. So pengalaman Kak waktu kecil tu kan akak ada nampak yang kaki berbulu warna hitam, kuku dia macam melengkung tu kan? Ya. Adakah sepanjang kat rumah tu akak rasa makhluk tu je yang kacau atau ada benda lain? Ada banyak? Banyak dia lah. Dia setakat yang lembaga tu je. Bukan seekor tu je lah. Dia macam ni kita orang macam akak punya arwah abah ni garang. Okey. Siapa berjalan, tak kira lah apa pun situationnya, kau pergi belajar ke, kau pergi apa ke, sebelum pukul 12 mesti balik rumah. Okey. Tak kira kau lelaki atau kau perempuan. Jadi akak ni biasalah duduk-duduk macam tu kan, berborak-borak dengan ni. Kita orang ni akak ada adik-adik lain kan. Jadi dia orang ni, kita ni keluar lah. Bila berkeluar dah berborak-borak, dah lupa. Tak tengok masa. Dah kena kunci pada lu. Alamak. Kena kunci. Jadi bila kita kena kunci, kita orang kena duduk kat luar lah. Duduk kat luar tu dah tahu salah sendiri, tak ada marah, tak ada lontak. Buka tak ada. Memang takkan mana dia buka. Dia tak buka? Dia takkan buka. Yang akan buka mak akak lah. Dia sedang tu dia buka lah kan. Kalau arwah tu memang takkan buka lah. So bila kita orang nak adik-beradik ni, masa tu akak 3 orang, 2 orang anak jiran kan. 3 orang ni duduk ngekek-ngekek kat belakang ni. Ngekek-ngekek padan muka korang. Itulah siapa suruh kau pergi balik lambat. Itulah kau lah ni. Kita salah menyalah antara satu sama lain lah. Dalam kita tu yang ada adik akak ni seorang ni, dia ni kalau nampak benda pun memang dia suka tunjuk je. Okey. Tengok tu atas bukit. Yang kita orang jangan tunjuk. Cakap macam tu dengan dia kan. Tengok orang bagi free dia cakap macam tu. Okey. Dia kata jangan. Habis kita ni dia kata tengok. Kita pun tengok. Tengok. Elok kakak tu duduk atas pagar. Ya, atas pagar duduk kaki macam ni. Tapi kita tak nampak badan dia. Tak nampak badan, nampak kain dia macam ni dengan kaki dia je.
Oh, Ha. nampak separuh badannya lah. Nampak separuh badan. Sebab kan kita ada bumbung kan. Kita duduk kat belakang. Kita nampak itu je lah. Nampak. Dia kata, kau nampak tak apa aku nampak? Dia cakap, dan kau tunjuk. Dia macam tu jelas. Dah tentulah aku nampak. Dia kata kan. Lepas tu dia kata, macam mana nak buat ni? Diam. Akak yang ketua situ. Akak yang tua kan. Diam. Siapa jerit aku tampau. Akak cakap macam tu. Siapa suruh kau tunjuk? Cakap macam tu kan. Diam. Dia diam lah, pandang tempat lain. Okey, kita pandang kan. Aku bilang 1, 2, 3, kita pandang sini, kita jerit mak. Kita jerit nama mak kan. Lepas ni, okey pandang. Okey, sama-sama pandang. Okey, jerit 1, 2, 3. Belum sempat 3 dah juga mula-mula menjerit nama mak. Mak akak dalam, bukan kita punya jerit tu, bukan sekali dua kau jerit dia buka. Takkan mana punya kan. Dah lama-lama kan baru dia buka. Best, sedap. Hari ni jumpaan tu apa? Dia tanya macam tu je. Hari ni jumpaan tu apa? Dia kisah dia macam kata kita orang kata hari ni kita orang jumpa kakak. Bagus. Dia ada bagi tak nombor ke apa ke? Cakap macam tu kan. Nombor apa? Cakap dia nombor badan. Masa tu mana ada telefon ni semua? Tak ada. Dia kata nombor apa? Nombor badan. Kita tak tahulah apa benda maksud dia. Kita pun tak faham kan. Kita pun mana ada hantu bagi nombor badan? Kan tuan. Itu je lah kisah-kisah dia. Banyak kan, lebih kurang macam tu je lah. Masa tu. Okey. Tapi dah macam jadi kebiasaan. Kawan-kawan pun macam tak takut Takut tu takut. Tapi orang kata apa, macam benda tu kita Macam mak kat tanya lah kan. Okey, hari ni jumpaan tu apa? Besok kan, kalau besok kalau kita kandung lagi, okey hari ni jumpaan tu apa? Dia macam tu lah. Macam tak ada, macam kita takut tapi kita seronok nak cerita ni. Pengalaman tu kan. Alright. So kawan-kawan pun memang dah biasa nampak kawasan kejiranan tu. Kalau kita tanya, memang diorang pun masing-masing adalah cerita kat situ. Rumah diorang punya cerita pun ada, rumah kita orang punya cerita pun ada. Memang sentiasa semua macam tu kan. Bila duduk perempuan kan, kau tahu tak hari ni kan kat bilik air aku ada orang mandi, buka-buka tak ada orang. Ya, cerita tu macam kalau kita duduk orang makcik-makcik ni kan, kalau duduk berlonggok-longgok cerita macam tu, macam pergi cerita macam dia orang cerita macam orang kata apa, beli barang kat pasar, macam apa benda yang patutnya jadi apa ni mistik kan. Benda tu dia cerita macam santai-santai gitu-gitu je. Yang tu apa? Macam wah, kita orang kata macam apa kau buat cerita. Dia tengok cerita siapa paling gempak habis. Tak, selalu kalau jumpa-jumpa, kau tahu tak dia tu tak? Kau tahu tak dia nampak hantu apa? Dia lain lah topik dia. Lepas tu kalau macam contoh kalau jumpa pocong lah, pocong macam tu. Dah tak ada macam seram dah. Kalau hantu macam hantu apa ni Jepun, okey jugalah, suka macam orang seronok juga dengar. Okey, Jepun tu ada kepala tak ada yang tanya. Ada yang bawa pedang, ada yang kaki berkawat. Area situ, kawasan tu bukan setakat kawasan kita orang tu je. Balai tu je, dekat sana sini, apa area Pekan, area atas kat taman-taman tu semua memang kawasan-kawasan Jepun. Memang tempat tu memang terkenal dengan kawasan-kawasan Jepun. Mati kat sekolah pun sama. Kat sekolah dewan diorang, bawah dewan ada kubur Jepun. Memang ada kesan ke tapak macam kubur dia? Memang kubur betul. Oh ya? Dalam bawah dewan. Bawah dewan. Macam dewan kan ada pentas kan. Dekat bawah pentas. Kan ada pentas, bawah pentas tu lah. Dia masuk pintu belakang kan, dia orang letak barang kat bawah tu kan. Masuk memang ada benda tu dalam tu. Okey, itu pengalaman waktu kecil. Kebanyakan dekat kawasan kediaman. Kediaman. Okey, tapi kalau pergi sekolah tu tak adalah. Sekolah tandas lah selalunya. Tandas ada juga. Ada, apa tak ada satu tandas. Biasa kalau mana-mana kita dengar pun kan, sekolah mesti ada satu tandas yang bertutup. Betul? Majoriti lah kita dengar cerita orang, satu tandas kat sekolah mesti ada satu tandas yang bertutup. Kebanyakan. Masa tu, masa sekolah tu, tanda yang bertutup tu puncanya daripada budak yang dia macam dia jenis yang dajal, orang kata jenis budak yang suka usik-usik orang ni. Tiba-tiba dia jadi pendiam. Lepas tu dia jumpa budak ni dalam tandas. Dia punya kepala terbalik belakang, dia masuk kepala tandas tu. Mati. Ya. Tapi tak tahu apa cerita dia, kisah dia. Apa kisah dia, sebab dia kenapa tak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Masa tu kita pun dah jawab apa, mana kita ingat sangat apa kisah dia orang kan. Start pada tu mulut tak tutup tau tandas tu. Tapi ada seorang budak masuk tandas yang sama. Dia jumpa budak tu minta tolong angkat aku. Dia cakap macam tu. Maksudnya situasi dia dalam keadaan terbalik ke belakang. Terbalik kepala ke dalam lubang tandas tu.
Kepala masuk dalam mangkuk tandas. Masa tu mana ada lubang tandas duduk. Semua tu tandas cangkung. Masuk dalam tu. Dia melengkung badan macam tu. Dia tegak ni. Kepala, badan dia semua terkepak. Kaki semua dah terkepak ni. Ke bawah macam dia ni kepala. Kaki pun dah terkepak mana-mana dah. Tak tahu apa sebab. Wallahualam. Kita pun masa tu pun tak tahu apa punca. Tapi itulah cerita yang panas kat sekolah tu. Panas masa tu. Lepas tu start pada yang bila budak yang seorang tu masuk, dia jumpa budak ni minta tolong, suruh keluarkan dia daripada kepala dia tu, suruh angkat. Dia orang kan cakap benda tu kan akan berlaku lagi kan, benda macam tu kan. So budak tu dia minta tolong budak ni, tolong angkat je. Angkat aku, angkat sakit dia kata. Lepas tu budak tu balik menjerit histeria sampai berapa hari tak ni, sampai budak tu menung. Lama tu nak ubat budak yang jumpa ni. Sampai cikgu tutup tandas tu. Tak lagi. Dulu ikutkan dulu semua tandas tak masuk. Sebab dia kan kacau tandas je. Semua tandas sebelah pun diusik. Tapi mungkin dah berubat kan. Jadi satu tandas sudah dia orang seal je. Kat sekolah gitu je lah. Lebih kurang. Lepas tu yang kalau Jepun berkawat tanpa kepala kat padang sekolah tu famous. Normal. Kat mana-mana pun ada kan. Dapatlah kalau dia suka apa tau. Dia suka macam orang kata attention seekers. Kalau budak-budak tengah ramai kat padang sekolah tu, tentang budak-budak ada buat apa, perkemahan, time tu tunjuk diri. Dia orang suka. Bila dak budak ni nak tidur ke, dia orang tengah buat unggun api tu kan, masa tu dia berkawat ramai-ramai. Nampak bukan seorang je nampak. Ya, ramai nampak kan. Nampak. Sampai ustaz kata okey. Berkumpul baca. Mai kita baca Yasin ramai-ramai. Masa tu tak ada wuduk kan, ada wuduk lantak korang lah kumpul. Baca je. Masa tu. Tu sekolah menengah. Sekolah rendah. Sekolah rendah ke? Keras. Sekolah rendah. Sekolah menengah je. Sekolah menengah sampai mati-mati. Jarang. Tak, kita orang masa tu sekolah menengah. Alhamdulillah setakat yang ni tak ada jumpa apa-apa lah. Tak ada jumpa apa-apa sekolah menengah. Tak ada. Kat sekolah tak ada apa-apa lah. Tapi cerita yang budak kepala terbalik masuk dalam mangkuk tandas tu. Tapi tak tahu apa punca dia jadi macam tu. Tak tahu apa punca dia. Kita pun tak tahu. Kita pun tak berani masa tu kan. So itu cerita urban legend kat sekolah tu. Mungkin lah kot. Yang tak pastilah kan. Kita pun masa tu baru Nemo kan. Kalau menengah tu mungkin kita faham lagi kan. Kita tahu tak apa-apa sangat. Cuma tahulah kes tu, benda tu macam tu. Itu je lah. Alright. Okay, tak tahulah kenapa sampai macam tu kan? Tak tahulah. Kalau macam tu sampai kena seal tandas. Tapi betul juga beberapa sekolah kalau cerita memang dia akan bagi masuknya. Betul. Sebab kalau masuk mesti kena gangguan. Mesti akan kena. Alright. Okay. So tu cerita pengalaman akak sewaktu kecil lah, sekolah rendah. So the next sekolah waktu dah sekolah menengah tak ada kisah. Sekolah menengah dekat sekolah tak ada, dekat rumah biasa. Okay. Dia macam ni. Masa akak sekolah rendah, dulu tempat kak cakap tu kan, dekat kawasan ni, quarters tu. Lepas tu kita orang dipindahkan. Biasalah kan, benda-benda macam apa, orang anggota-anggota ni memang selalu akan dipindah-pindahkan. Masih dalam kawasan Melaka juga, tapi daerah lain dah. Okay. Lepas tu dah duduk situ, tak ada perkara-perkara yang pelik. Kejap je dalam masa 6 bulan macam tu, kita patah balik, pergi balik tempat yang sama di situ. Masa tu dah sekolah menengah. Bila sekolah menengah, umur dalam 17 tahun dah, dalam dekat nak SPM tu, pindah balik ke Jasin, tapi duduk rumah ni. Duduk rumah sewa dulu. Duduk rumah sewa. Sebab masa tu kuartus penuh, so kita duduk rumah sewa dalam kawasan Melaka jugalah. Duduk rumah sewa tu, itu yang tak sedapnya, yang tak seronoknya. Rumah yang kita orang duduk tu vibes dia tak okey. Itu itu yang akak cerita tadi tu, kawasan yang kita orang duduk ni, area tempat yang kita orang duduk ni, memang vibe dia semua banyakkan dia memang jenis macam tak best lah. Macam itulah. Nak kata kita orang ni jenis yang tak ni, tak adalah pula kan. Yalah, kalau mulut-mulut makcik-makcik yang jenis-jenis puaka ni, kau memang kau tak rumah, kau tak buat solat kau tak mengaji kau, itu yang hantu jejak jumpa kau ikut je. Jadi mungkin lah kan. Tak ada pula lah kita macam tu. Kita pun tahu kan benda tu kan. Tapi ni bukan rumah yang sama yang tadi. Bukan. Yang itu quarters, yang ini bukan quarters. Kita orang masih arwah tu dipindahkan ke situ, tapi kita orang duduk rumah sewa. Rumah sewa, rumah taman lah. Okay, rumah taman. Vibe dia tu, dia bukan taman baru lah, taman lama. Rumah tu disambung atas depan belakang. Rumah dia tu masa kita orang masuk tak ada masalah apa-apa tau.
Cuma suram lah sebab rumah tu rumah macam perumahan awam lama tapi ditambah depan belakang. So dia memanjang lah kan. Bila keadaan memanjang tu mula-mula kita masuk okey, tak ada masalah. Macam biasalah, akak daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, buat kerja sekolah mesti kat depan. Memang macam tu. Memang seronok buat kat depan. Bila buat kerja sekolah ni, sampai kan satu masa akan naik angin kan, cakap apa tahu, kau memang tak ada orang lain kau nak kacau asal muka ni je, asal ada kacau yang mesti muka aku. Cakap dengan benda ni tahu. Macam cakap seorang-seorang lah. Cakap macam tu lah ambil buat kerja kan. Asal orang kena kacau ya aku. Orang lain tak ada. Adik-adik aku punya ramai je. Kau pilih lah salah seorang, aku juga kau pilih. Macam tu. Pasal mak akak cakap, kau jangan cakap marah-marah macam tu. Marah dan diam. Marah dan diam lah ni. Cakap macam tu kan. Asal lah aku jumpa hantu ya aku. Asal ni ya aku. Kena kacau ya aku. Cakap macam tu kan. Dia macam mana tau, bila kita balik sekolah, bila kita buat di sekolah macam ni kan, kita tunduk kan, buat, kita mesti nampaknya kalau apa benda bergerak kat sini pun, area sini, kita mesti akan nampak. Kelibat kan, ujung mata. Ujung mata kita mesti akan nampak benda tu bergerak. Mustahil tak nampak. Macam mana kau buat pun mesti akan nampak. Buat macam nampak kita punya langsir ni. Langsir ni macam orang kibas macam ni. Tiba-tiba terangkat ni. Okey. Menang. Tak ada. Tapi berayun. Kan benda dah kibas, mesti takkan mana dia akan stop tiba-tiba kan. Habis buat lagi, tengok lagi. Buat lagi tiba-tiba masa tu rumah mak akak ni suka mengait. Cebek kita yang macam ni bulat-bulat ni. Yang kait. Terangkat jatuh. Tapi akak tak nampak tengah jatuh tau, tapi nampak jatuh je. Jadi masa ni kita tahulah kedudukan cebek tu macam ni, tak ada mana dia sikit aja boleh jatuh. Bila kita cerita dengan mak kita, abah kita akan cakap, alah cebek tu tinggal sikit je, mungkin kena angin jatuh, dengan kipas ke apa jatuh. Cebek tu memang melengkung terus macam ni. Tak ada mana dia akan jatuh tiba-tiba. Betul tak? Jadi kita ni cakap dengan dia, patut bila pandang jatuh, pandang macam tu cebek tu kan. Bangun, ambil cebek tu betulkan, tepuk betulkan. Ini kalau jatuh, aku dah buat betul-betul tau center ni. Sebab bagi tahu ni, aku buat center ni. Kalau betul jatuh ni memang ada orang kerjaan orang macam ni. Kalau dia tak nak jatuh, kalau tak jatuh, maknanya kalau macam mustahil untuk jatuh, siap ambil apa tahu? Ambil kipas, tujukan. Kan kita ni bila cakap dengan mak abah kita, kipas. Alasan dia orang kipas. Jadi kita ni okey tak apa, sabar. Letak cebek tu macam ni, pasang kipas, tembak situ. Dia macam ni macam berat. Betul. Cebek tu pakai benang halus. Bukan benang yang besar kan, ada benang kembang, ada benang halus kan. Benang kembang tu mungkin dia ringan sikit. Ini benang halus. Dia kait. Benda tu melekat kat cebek kita. Mustahil nak jatuh. Lepas tu pandang. Kalau sekarang punya cerita kita dah ada telefon dah lama ambil tu. Betul tak? Dah lama dah ambil tu. Lepas tu pandang, ini angin ni, angin ni. Macam tu. Saja tau nak menolak juga, nak cakap juga, nak lawan juga kata yang arwah abah dengan mak ni. Yang benda ni bukan angin, bukan itu, memang ada benda kacau. Nak buktikan pada diorang kan. Kita tahu bila kita dah besar-besar ni, masa tu kita sakit hati. Saya cakap dia tak percaya, saya cakap tak percaya. Bila kita dah besar ni, baru kita percaya. Dia orang sebenarnya tak takut dengan kita kan. Dia matikan air je. Tak ada angin. Lepas tu dah buat kerja ni, lepas tu buat kerja balik ni. Angkat, letak cawan. Cawan gerak. Cawan pula gerak. Tahu air minum, cawan gerak. Gerak ke kiri kanan ke? Kita buat kerja, cawan gerak. Dia ke depan macam tu. Kalau ikut sains, kalau cawan tu bawah ada air, dia gerak, betul? Ya, betul. Kalau ringan dan kalau dia kalau kosong, plastik, kalau kosong, bawah ada air, dia bergerak. Betul. Ini air penuh, tengah tak ada air, gerak. Sains tang mana nak bagi tahu pasal sains tu dia gerak tu. Ini bukan sains. Kan? Macam akak ni juga dengan sains, dengan apa semua kan. Dia bukan nampak macam kita pandang dia gerak, tak ada. Dia pandai, time kita buat kerja tu dia buat. Lepas tu cakap, tu lah kau lah ni suka. Bila kita cakap dengan mak kita, abah kita kan, asal macam tu mesti orang, kau suka sangat tengok ni, kau suka dengar cerita hantu, kau suka ni hantu, kau suka kawan dengan hantu, semua benda hantu kita. Jadi benda tu suka kau, dia cakap macam tu. Padahal kita bukan apa, kita teruja sangat kenapa benda tu nak tunjuk kat kita je.
Macam tu tau. Nak tahu sebab dia kenapa. Lepas tu macam kita tunduk je nak buat kerja kan, kita nampak ekor mata mesti nampak macam ni. Kadang saja macam ni. Kalau macam ni tak nampak. Nak tahu benda tu gerak tu macam ni. Tengok ekor mata yang macam ni. Yalah. Saja macam ni kan. Macam ni kita buat macam ni kan. Pandang ke sebelah sini. Contohlah ni kan. Dia gerak. Gerak Memang ujung mata dia gerak. Ya. Dia memang seakan macam tu. Lepas tu kadang-kadang ada tu adik, ada seorang lelaki adik kan. Dia kalau gerak macam tu, kadang-kadang dia segah kan. Macam tu. Dia segah orang tu balik. Macam tu. Masa dia kecil lagi lah. Masa tu dia kecil, sekarang dia dah besar lah. Semua dah besar. Dia duduk cakap kan, kalau berjumpa dengan dia orang cakap lah, kau ingat tak ini? Kau ingat tak ini? Kau ingat tak? Itulah mak kita selalu cakap macam ni. Padahal betul lah. Kak Ngah jumpa. Cakap dengan dia orang kan. Itu je lah. Tantan tu. Lepas tu rumah yang sewa kita, yang kita duduk ni, ni yang best. Ini paling kelakar. Kelakar punya, takut punya. Abang ni dia suka keluar malam. Kan dah cakap kan, arwah ni tak suka anak-anak keluar pada 12 malam. Siapa keluar 12 malam kunci pintu, betul? Sampai masuk rumah sewa, dia ni berjumpa dengan kawan. Masa tu dia dah remaja lah. Dah remaja, dia jumpa kawan. Dia macam apa, pergi satu macam kawasan taman tu, ada padang tau. Padang tu jadi macam ni. Landai. Tak, dia macam ni. Macam ni kan, yang panggil apa? Cerun. Jadi dulu ada yang TMB yang buat gelung kayu tu. Ada kan wayar lelet kan. Lepas tu kan dia punya kayu tu kan dia orang suruh buat letak macam buat meja, buat apa. Ingat tak yang bulat? Yang besar tu kan. Pernah jumpa tak? Pernah. Yang bulat-bulat, lepas tu yang batang tu. Jadi dia orang kalau buat kerja, dia tukar tinggal tepi ni, tepi taman. Jadi budak ni golekkan. Daripada atas, ini abang cerita ni. Dia golek pada atas, pada si bawah ni, naik atas ramai-ramai. Golek ramai-ramai. Sampai atas, semua duduk belakang. Dia kan sekarang benda tu kat atas kan. Tolak ke bawah. Benda tu naik atas balik. Besar benda tu besar. Besar berat. Abang cakap, kau tahu tak dia naik balik. Abang cerita. Lepas tu diorang lari lintang pukang. Bila dah naik, semua berlempar lagi. 3 pagi. Berlempar lah semua lari. Dia kata lari sampai rumah. Hujan lah kebetulan masa tu. Sampai rumah, dia masuk bilik, dia ketuk. Dia masa sampai rumah tu baru kita memang ada lah. Dia ketuk. Buka mak, buka. Ini kita ni buka aja, tutup je pintu. Anjing 3-4 ekor menyalak depan pintu pagar kita orang ni. Macam benda tu ikut tau. Menyalak depan pintu rumah, depan pintu pagar ni, serta-merta yang abang ni turun melompat dengan macam dia berlari, tutup pintu. Bila dengar dia menyalak, dia turun, dia menyerap. Tak situation dia. Dia masuk je kan, buka pintu, buka. Lepas tu dia masuk dalam, tutup. Lepas tu dia dengar dia tu menyalak, dia terus menyerap. Dia takut dia menyerap. Dia turun macam tu, buat macam tu. Situation tu. Jadi masa tu dan bila dia menyerap terus api blackout terus. Itu dia tak blackout, macam dia tendang. Tapi tak ada guruk tau. Tak ada peti ke apa kan. Kalau peti, hujan peti, kita boleh percaya. Kalau kita balik pada sains, mungkin benda tu yang tendang kan. Tak ada. Dia terus dia jatuh, dia benda tendang balik. Jadi mak ni bising lah. Keluar. Aku dah cakap pintu itu dia turunkan balik. Itu aku cakap dia bising lah kan. Macam time kau tak bawa tak balik lagi. Kau tengok ni ni. Besok kawan demam. Itulah duduk kan kita sampai sekarang kita cakap, siapa ingat ada orang tu belagak tak takut hantu, habis kena kejar lari sampai jatuh tertiarap, jumpa anjing nyalak. Kita ceritalah, jadi bahan lah benda tu kan. Dia cakap kita orang tak takut. Along mana takut ni semua, takat benda ni alah. Dia cakap besar lagi. Dia cakap macam tu. Itu salah satulah. Tapi dia ada, kau tanya dia nampak apa-apa tak masa tu? Tak tahu, Allahualam bisawab. Dia cuma cakap aku nampak benda tu naik balik berat. Kan ikut logik mana boleh dia naik, melainkan kalau dia kata kan ini macam ni, kalau nak naik balik mesti ada kekuatan lain tolak di atas kan. Mustahil lah kan benda tu. Dia tu dah turun macam ni, naik balik sini. Dia kata masa tu 4 orang tolak naik ke atas tau. Itu pun benda lelaki semua.
Tenaga dalam umur dalam masa tu kata 18 macam tu 18 macam tu lah. Takkan dia tak boleh ingat semua tu yang cakap. Itu yang duduk kita cerita balik benda tu dia kelakar. Kalau ikut sains, kalau contohlah ada sesetengah tempat cerun, kan ada orang buat eksperimen letak telur nanti atau botol lain boleh naik balik kan. Tapi kalau ringan make sense lah. Kalau benda berat macam tu yang besar, tak logik. Sebab contoh kalau dia tolak bola tu kempis ke apa ke kan, ataupun ringan ke apa kan, tiba-tiba masa tu angin tengah kuat, kita boleh percaya lagi lah benda tu berkata terbang balik kat dia kan. Ini berat kot benda tu, kayu pula pergi balik-balik tu benda tu, kita tolak pakai kaki tak jalan benda tu. Berat. Tapi tak ada lagi lah wayar dia kan, tinggal dia punya itu je lah. Itu dia. Yang akak ni lain pula. Ada lagi. Kalau pengalaman akak apa? Kalau pengalaman akak macam biasalah anggota dia akan bertukar-tukar shift kerja kan. Okay, one day tu arwah ni dia kerja kena jaga. Kena keluar pukul 3 pagi. So 2 lebih dah keluar. Lepas tu dia cakap, okay tunggu sini. Jangan tidur dalam, tidur luar dia cakap. Kejap lagi kan nak hantar barang dia kata kat rumah. Dia cakap, okay lah. Jadi akak ni macam biasa masa tu tengah buat apa tak perasan lah. Akak pun dah tak ingat kan. Tapi memang duduk kat luar lah sambil tu. Jadi dia kata okay kalau nak tidur dulu, tapi tidur kat luar. Kita dulu ada kursi malas yang jenis putih merah belang-belang tu. Kursi malas yang buka sebelah belakang, yang tertarik balik ke depan. Yang tali-tali tali-tali tu kan? Tidur atas tu. Akak ambil tidur atas tu. Masa tu hujan. Arwah tu dah pergi je. Akak kuncikan pintu pagar. Kunci pintu pagar, akak masuk. Dia kata pintu tengah jangan tutup. Okay. Dia pagar kat luar sana. Kan dah sambung kan. Sambung tu ada pintu pagar besar, macam pintu kedai tu. Okay, yang itu tutup. Dia kata kunci. Aku ada kunci. Dia kata aku ada kunci dia. Pintu yang dalam, pintu kayu, tak payah ni je. Kau tekan button ni je. Tak payah selak. So akak tekan button macam tu je lah kan. So akak tidur. Akak baring kan tu. Masa tu kita mana telefon. Time tu tak telefon kan. Jadi kita ada bunyi radio, dengar radio kan. Tapi itu kecil suara pasal kita nak dengar ni motor ni. Pasal abah tu dia pergi kerja naik motor. Pasal kita nak dengar bunyi motor tu balik. Jadi kita nak buka balik pintu ni. Kan aku balik yang buka. Dia cakap yalah. Jadi kita ni baring. Memang masa tu akak ada bantalan lah. Akak tutup kat muka ni lah. Baring sini, tutup muka sini. Miring kan. Lepas tu dalam berapa minit akak belum terlayang apa. Dengar ada satu orang, dengar macam orang berjalan macam pakai kasut puas cukang yang jenis macam getah tu. Kalau ikut pada kita punya, macam akak dah biasa dengar suara tu kan. Kalau untuk fahamkan, dia macam pakai boot yang basah, berkawat dan tarik macam dia tarik rantai. Rantai kaki dia tu berikat, dia tarik. Dia berjalan sambil tarik. Jalan. Rantai tu ikut sama. Jalan lagi. Bunyi serik rantai tu sekali. Dalam masa yang sama juga dengar. Kita tahu bunyi boot tu, dia kalau dia kena kita punya lantai, masa tu kan ketika getah, mesti akan berbunyi punya. Dapatlah dalam tu kawasan hujan kan. So hujan tu duduk-duduk kan, fikir tau, takkan hantu dia main hujan. Fikir tau, takkan hantu dia main hujan pasal bunyi. Kalau boot kalau kena getah kan dia bunyi kan. Dia kena air kan bunyi kan. Ya, dia punya bunyi lecak tu, dia jalan tu dengar. Dia seret daripada macam akak punya rumah. Sini ruang tamu. Lepas tu tepi sini ada laluan ke dapur. Laluan sempit ke dapur. Daripada laluan sempit ke dapur tu sampai ruang tamu dia berjalan. Dalam rumah lah bunyi. Dalam rumah. Daripada depan sampai ke belakang kan tu pergi? Ya, bukan daripada dapur je tak. Belakang ke depan. Sampai dekat ruang tamu, berhenti betul-betul tepi akak. Ya. Kita dalam tutup macam ni. Betul-betul dia nak tengok ke? Macam mungkin nak takat yang tu kan. Aku sebelah ni. Berhenti tepi. Cakap nak mati kan? Kurang ajar. Betul lah. Cakap ni lah mati ni. Kurang ajar. Betul lah. So kau berhenti tepi aku. Macam tu. Tapi hati ni montak-montak nak buka tengok. Kan? Tapi teringatlah pesan mak. Jangan cek pasal. Ingat ni. Dalam masa yang sama ni. Dalam berani tak berani ni. Lama tau dia berdiri tepi ni. Dia berdiri tu, air nitik-nitik ni. Iya. Tapi bangun masa tu arwah tu dah balik.
macam bila bunyi hon kan, maknanya arwah tu dah balik lah kan. Dia suruh kita kat pintu kan. Kita cek tak ada air. Ya. Masa yang kita pergi, dia duduk yang duduk kan fikir, hantu main air. Duduk cakap, bila duduk dengan adik-beradik, hantu main air ke? Asal aku lalu tepi tu, kuasa air tu menitik-nitik kat tepi aku. Cakap budak-budak ni lah kan, adik-adik ni. Entah, dia tak tahu. Lepas tu bila kita cakap pergi jalan macam tu kan, dia gerak. Bunyi balik serit kantai hilang. Serit kantai ni hilang sampai kat pintu tu. Tetap ingatkan, wah alhamdulillah lega. Wah diam balik. Okey. Cakap macam, wah ni besok kalau aku cerita kat abah, cerita kat mak, dia kata ada Cina India menari tepi rumah, siap. Cakap lah, apa India menari tepi rumah sampai sini dengar kan? Cakap macam tu. Dalam sekejap cakap macam tu, ada benda lalu. Kain lalu tepi kita ni. Yang tu nampak? Tak nampak, kita pandang sini. Ya, ekor mata lah. Tak ada, tutup dengan bantal. Okey. Memang tak buka, dalam posisi tak buka apa lagi ni. Tutup dengan bantal. Benda tu lalu rasa. Sampai sekarang terasa lagi. Kain, kalau kita lalu macam, kalau kita berkata lekung kan, ibarat macam apa tahu Kak Punti tu, ni cuba bayang sendirilah, gambarkan di sini. Oh ni mesti Kak Punti, dia saja nak nakat aku, dia berdiri tepi tu, dia lalu pergi balik. Masalah sekarang, dia bukan pergi sekali jalan terus je. Pergi, balik. Pergi, balik. Dia goyang je lah. Iya. Padahal kita tak bergerak apa pun, kita memang sandar macam tu kan. Cakap ni, ini lagi seorang lagi celaka. Cakap macam tu dalam hati, tak budak kan. Masa tu, ini seorang lagi ni, aduh, apa kau nak ni, Cakap macam tu kan, dalam ni kan, dia buat sini gerak-gerak macam tu. Lepas tu, cakap jalan. Lepas tu hilang, jalan balik. Dalam berapa minit tu, arwah tu ni, dia hon-hon nak bangun tak nak. Kan tiba-tiba di depan pintu ni kan, dia buka dua-dua ni ada kat sini kan, macam mana? Dia dah hon banyak kali ni. Dah sampai yang mak ni keluar. Asal aku tak dengar abang kau buka hon ini, dia kata pergi buka pintu. Baru buka kat bantal ni. Pergi kan buka pintu. Abang jumpa ni macam ni. Aku kata, hai, macam tu. Sampai dia cakap macam tu sekali tau. Dia kata apa, sampai dia kata dengan, ada sekali tu dia pergi dengan pakcik yang, ingat tak dia kejau ni tu, kejau pocong tu, cakap apa istimewa budak ni selalu nak jumpa hantu ke dia ni bermasalah. Dia cakap macam tu. Memang akak je muka, tak ada orang lain muka akak. Adik-beradik lain tak adalah ada kerap seorang sangat. yang dia tak jumpa tapi dia rasa kehadiran benda tu. Lelaki lah. Itu dia pernah kerja dekat satu rumah api. Dekat tak sebut lah, dekat Negeri Sembilan. Situ. Dia pernah kerja situ dan dia nampak macam-macam dekat situ. Famous juga tempat tu kan. Tapi tak nampak kelibat lah, cuma nak dirasa kehadiran benda tu. Itulah salah satu dia yang itu, yang masa rumah sewa tu lah. Kebanyakan cerita dekat tempat kediaman yang akak duduk lah kan. Daripada quarters ke rumah sewa. Lepas tu patah balik pergi rumah ni balik. Pergi mana? Pergi masuk balik rumah yang lama balik. Oh masuk balik rumah lama. Masuk rumah mama balik. Maksud dah kerja pula. Dah kerja tu pula lain cerita pula. Lain cerita pula kan. Lain cerita pula. Okey, baik. Kali ni kisah akak dah bekerja pula dah dewasa. Tidur malam, baru lelap tu tiba-tiba akak macam dirogah dengan satu lembaga hitam, orang lelaki bawa pisau nak bunuh akak. Nak tahu tak, dalam masa yang sama 4 orang tumbang. Masuk rumah dia jatuh, masuk rumah dia tumbang, masuk je langkah rumah tumbang.